Ni saya nak ajar cara nak jawab telefon. Dengar tuan-tuan, kalau dapat call daripada nombor yang panjang, tahu nombor panjang, nombor tu banyak panjang, tu nombor luar negara tau. Ni saya bagi tahu itu nombor luar negara, jangan angkat, jangan angkat. Okey, tuan-tuan tak ada urusan apa-apa dengan luar negara kan? Semua dah pencin dah, tak ada apa-apa. Tak ada bisnes dekat ni kan? Luar negara tak ada. Kok lah ada businessman yang jual minyak sampai ke luar negara, tak ada kan dalam ni semua kan? Rahmat nak pesan, kalau nombor tu nombor panjang, call kita, nombor tu nombor luar negara, jangan angkat. Itu scammer. Kena sedar diri. Kita ni dah pencen, kita tak ada urusan apa-apa pun dengan luar negara, tak payah angkat. Ingat itu pertama. Yang kedua, dapat mesej sama juga, nombor tu nombor panjang, luar negara, dia kata nak bagi hadiah lah, menang cabutan bertuah lah, menang giveaway lah, jangan respon, jangan layan. Balik nanti cek dalam handphone, kalau ada mesej-mesej yang kata nak bagi bantuan-bantuan, nak bagi hadiah, jangan respon, itu scammer. Tuan-tuan dan puan-puan, nak dapat hadiah kita kena masuk pertandingan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak pernah masuk apa-apa pertandingan, jangan harap nak dapat hadiah. Kena ingat, Rahmat dah ajar. Tapi rakyat Malaysia ni dia tak tahulah, mungkin dia excited kot, tak sabar nak naik podium nak ambil hadiah kan. Banyak mangsa yang pergi balai buat report tu sebab dia percaya mesej yang kononnya dia nak menang hadiah tu. Saya tanya dia, makcik nak tanya, makcik ada masuk apa-apa pertandingan ke? Tak pernah pula tuan, saya duduk rumah je. Duduk rumah pergi masjid, duduk rumah pergi masjid. Dah macam mana pula bila menang hadiah ni? Entahlah tuan. Mesej menang hadiah daripada Petronas, katanya sesen minyak, katanya Petronas nak bagi hadiah. Tanya makcik, makcik memang isi minyak Petronas? Tak pernah pula tuan saya isi minyak Petronas. Makcik kereta ada? Kereta pun tak ada tuan, macam mana saya nak isi minyak? Kereta pun tak ada. Tapi bila dapat mesej kata menang hadiah daripada Petronas, dia terus percaya. Ini masalah rakyat Malaysia ni.